Irma Fatimah bergurau ada rumah di Yogyakarta, ada 2 orang gaji, seorang tukang cuci dan seorang tukang masak. Assalamualaikum. Inilah rumah saya di Jogja, ya. Lihat. Alhamdulillah, saya mempunyai kemampuan lah untuk membayar maid. Satu maid ni, satu ni. Ni tukang cuci. Ni tukang masak. Tukang cuci pulang. Masuklah, tengok rumah saya. Kreativiti orang seni tu, sehinggakan cerik pun saya boleh jadi lampu. You ada? You tak ada. You tak ada cerik lampu, ya? Ha, itulah dia. Ya, itulah kehidupan di Jogja dengan 2 maid saya. Okey, kami nak keluar, maid saya kena tinggal untuk buat kerja.